Hari ini saya buat biskut jejari oat. Ini adalah permintaan anak bongsu saya. Biasalah budak-budak memang suka biskut yang jenis macam ni. Cara buat biskut ni memang sangat mudah. Jom kita buat sama-sama. Mula-mula ayak 2 cawan tepung gandum bersama dengan 2 sudu makan serbuk koko. Kemudian campurkan 2 cawan oat yang telah dikisar halus. Gaul ataupun kacau-kacaukan bahan-bahan tadi bagi sebati. Sukat 2 cawan oat, kemudian kita kisar bagi halus. Di dalam sebuah mangkuk yang lain, masukkan 3/4 cawan gula icing dan 1 cawan mentega. Pukul sekejap mentega dan gula icing bagi dia kembang sedikit ataupun bergaul sebati. Kemudian masukkan bahan-bahan kering yang diayak tadi, tetapi masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian uli menggunakan tangan sehingga adunan tidak melekat pada jari. Adunan biskut jejari oat ni, dia sederhana lembut, dia tak lembek sangat dan tak keras. Jadi kalau sekiranya kita terlebih masukkan tepung, kita boleh adjust dengan mentega. Ambil sedikit adunan, kita kepal-kepalkan, bulat-bulatkan, kemudian kita bentukkan dia bentuk memanjang. Kemudian bolehlah kita susunkan biskut jejari oat ni di atas teri pembakar. Teri pembakar ni saya sapukan dengan sedikit minyak terlebih dahulu. Saya bakar biskut ni selama 20 minit dengan api atas dan bawah, suhu mengikut keadaan oven masing-masing. Saya salutkan biskut jejari oat ni bersama dengan susu tepung semasa dia masih suam. Gaulkan bersama dengan susu tepung.